Assalamualaikum kawan-kawan. Inilah first time sebagai pemandu lori isi barang atas bangunan tingkat 4. Macam mana lori nak naik? Kita orang ada jalan dia. Ni tingkat 4. Nampak? Kita dekat bangunan, bukan atas bukit. Ni bangunan ni. Ni bawah semua bangunan. Ni lori. Dia ada jalan macam jalan tu. Tu kita naik macam itulah. Satu tingkat ke satu tingkat dia ada macam jalan. Ni tingkat last lah. Bangunan 4 tingkat. Akan datang warehouse macam inilah semua. Inilah pemandangan daripada atas. Tu sana pun tengah buat tu. Sana pun lori boleh naik atas, lori trailer. Ni kita dekat tingkat 4. Ni Bandar Shah Alam. Jadi siapa-siapa yang kata lori trailer tak boleh naik bangunan, ni lah lori trailer first naik bangunan. Saya lah, orang lain tak tahulah pasal saya ni first baru naik bangunan, isi barang ke atas bangunan. Ni tengah isi ni, nak turun Pasir Gudang besok. Ni puncak atas lah. Jadi akan datang kalau dah siap pun trailer pun naik atas, sama ada nak isi ataupun nak turunkan barang. Sekianlah paparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.